hari ni 19 hari bulan kita berkumpul di Belantara Resort. So kita ada satu program di mana kita kumpulkan semua tim ahli tim Ruby Shaz dari satu Malaysia. Kita healing sambil santai-santai. So kita kumpul kat sini sama 2 hari 1 malam. Hopefully diorang dapat manfaat dalam kita punya program Team Escape hari ni. Untuk ejen hartanah, semoga bermanfaat lah untuk semua. Okay, hari ni kita ada sharing dekat tim Ruby Shaz. Tim Ruby Shaz ni salah satu wing di bawah tim Fighting lah, Fighting Group, dan diorang ni adalah satu tim yang paling perform dekat utara. Bukan di bawah Fighting dia, tapi di bawah Maxen, diorang adalah tim yang tengah grow paling laju lah. Perkara biasa, kita akan hadapi masalah, betul. Bila masalah sudah ada, kita mesti kena recharge, reset dan reconnect dengan leader, dengan tim untuk ambil positive energy untuk jadi satu orang property agent yang bagus. Okay, untuk game tadi kita ada satu main game, game mana kita ambil straw letak kat mulut, di mana game tu lebih kepada fun. Kita ada sesi main telemesh yang ni nak happy-happy, nak seronok-seronok dan nak kukuhkan kita punya teamwork. Dia mencari tu, Ben! Oh, man, wasabi! Ruby Shaz Escape ni memang awesome! Kan tak basah, rupanya basah. Kalau dia dah terlenjur dia bang, habis. Tapi aktiviti ni memang mantap. Memang bagus. Saya Puan Lily daripada Bank Islam. So untuk tim Ruby Shaz, Maxen, Realty, good luck and all the best. You all memang power. Congratulations kepada Ruby and Shazrul kerana menganjurkan team building yang best ni dekat Belantara Resort. Okay? So, kami AJC sangat berbesar hati kerana dijemput bersama-sama untuk memeriahkan event ini. Terima kasih Ruby and Shazrul, dan saya doakan semoga event yang dipermudahkan dan berjaya dengan suksesnya. Woo! Ada semangat pada hari ni. Semangat. Okey, hari ni adalah hari yang kedua untuk tim Escape Belantara. Sekarang kita mula dengan aktiviti Amazing Race. Okay, hari ni kita bagi mereka main teka silang kata versi hartanah. Okay, ni ibarat macam knowledge dalam hartanah. Soalan tak ada. So untuk diorang dapatkan jawapan untuk teka silang kata ni, diorang kena cari clue. Kita supply diorang clue 2 je untuk awal bermula, untuk diorang praktis macam mana diorang nak catat dan sebagainya. Selebihnya kita sembunyikan di seluruh kawasan Belantara. Susah, ini susah. Susah gila. Escape bawah Ruby Shaz, memang kami enjoy sangat. Best sangat. Penat tapi best. Best, memang best. Tim Escape memang bagus. Kita dapat banyak manfaat lah. Perkongsian yang mantap, padu dan Saya lihat tim Ruby Shaz ni dah memang banyak maju ke hadapan, dan saya kira mungkin dengan ilmu, mungkin dengan motivasi dan semangat yang baru, rank-rank di bawah tim Ruby Shaz akan lebih maju dan lebih terkehadapan, insyaAllah.
Okay, Alhamdulillah kita dah settle program Team Escape Team Ruby Shaz. Saya sangat puas hati dengan event kali ni. Tim pun sangat-sangat supportive guys. Dan hopefully memang korang enjoy program ni sangat. Hopefully ukhuwah antara tim ni terjalin dan lebih kukuh lagi. Harapan saya semoga ahli-ahli Team Ruby Shaz terus membesar. Semoga korang berjaya dalam bidang hartanah. All the best Team Ruby Shaz. So, all the best semua. Kita jumpa lagi di next event.